Cube. Cube apa ni? Tangan. Pati ayam. Cube pati lembu. Oh, ada lembu ayam Ada lembu ayam, kucing, cicak. Ya betul lah Mak. Macam tak boleh percaya je. Amar, boleh tak Amar request satu hidangan Amar? Hidangan apa, Mar? Berdasarkan hidang-hidang ni, boleh tak memasukkan Mayan mi celup? Untuk Amar semua boleh. Suka tak? Letak. Nak kita perasaan. So kita tumbuk bawang merah, bawang putih dengan halia. Tumbuk kasar-kasar lah. Masuk 4 sekawan dulu, kita masukkan minyak masak. Masukkan serai, akar ketumbar, sup buncut dan juga kita nak ada daun bawang punya belakang gitu. Kacau mat. Baru dirata. Kita boleh bawa dah perisa-perisa yang datang. Flavor. Campur jintan manis, jintan putih dengan serbuk ketumbar. Ini kita dah serbuk-serbuk dah kita campur dengan air. Ni yang akan extendkan perisa dia lah. Rasa tak juicy lembu dia? Boleh rasa, memang sedap. Betul. Kalau isteri saya masak tak pernah tak sedap. Korang kena cuba. Nanti kita buat plan makan. Ni celup. Mak marah dia.